Perbezaan di antara refugi pelarian dengan stateless. Refugi ni adalah mereka yang mendatang masuk tanpa izin. Kebiasaan orang akan cakap ni kumpulan-kumpulan Rohingya lah. Tetapi perbezaan dengan masyarakat stateless di Sabah ni ataupun masyarakat Melayu Campar ni agak berbeza. Kerana kita bagi contoh pelarian daripada suku kaum Suluk ataupun Bajau daripada Filipin tahun 1970-an. Kerana berlakunya peperangan di Mindanao, mereka masuk ke Malaysia dan mereka telah diberikan dokumen oleh pihak Jabatan Imigresen Malaysia yang dipanggil IMM13. Ini merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Imigresen Negeri Sabah kepada pelarian-pelarian di Sabah. Jadi kita kena gunakan perkataan yang tepat kepada mereka. Perkataan yang tepat adalah pendatang dengan izin, bukan pendatang tanpa izin. Beza antara pendatang tanpa izin tidak dibenarkan masuk, pendatang dengan izin dibenarkan masuk dan diberikan dokumen. Permasalahan yang timbul adalah mereka ni bergenerasi, mereka menyambung dokumen ni daripada generasi-generasi dan ada sebahagian mereka dikeluarkan dokumen-dokumen yang diiktiraf oleh kerajaan negeri seperti JKM, Banci, Task Force, Burung-Burung. Dan tiba-tiba pada tahun 2012, anak cucu kepada pelarian IM13 ni tiba-tiba mereka tidak dikeluarkan dokumen sambungan. Puncanya kerana berlakunya satu serangan di Tandau yang menyebabkan berlaku sedikit isu yang menyebabkan akhirnya keputusan RCI ini tidak menyambung dokumen IM13. Bila tak sambung dengan dokumen-dokumen yang dipanggil IMM13 ni, menyebabkan anak cucu mereka ni akhirnya tidak mempunyai dokumen. Mereka lahir di Malaysia, ada sijil lahir, ibu dan bapa mereka mempunyai dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia ataupun dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri. Dan mereka ada sijil lahir. Bila mereka ada sijil lahir, mereka tidak mempunyai salah sidah, mereka tidak mempunyai asas-asas menunjukkan mereka mempunyai pendaftaran di negara-negara seperti Filipina, Indonesia. Tiba-tiba ada pihak di Jabatan Imigresen Malaysia pada tahun 2021 membuat tangkapan. Begitu ramai masyarakat stateless yang memegang sijil lahir ditahan di dalam depo tahanan. Sebahagian besar daripada mereka tidak boleh diusir ke Filipin. Mengapa? Apabila datang konsulat membuat siasatan, tanya kat dia, apa bukti yang kamu mempunyai hubungan dengan Filipin? Mereka tidak mempunyai apa-apa hubungan. Kerana kalau tanya dengan dia orang, kenapa kamu pegang sijil lahir? Jawapan mereka, bukan kami saja pegang sijil lahir di Malaysia ni. Bapa kami, datuk kami, nenek kami pun pegang sijil lahir di Malaysia. Maksud mereka ni dah keturunan yang kelima dan yang keenam pemegang sijil lahir, yang mana keturunan mereka ini adalah pemegang dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri yang bernama IM13. Kerana ini isunya pada tahun 1970-an sehingga hari ini. Jadi tidak sama dengan status yang ada dalam isu yang Rohingya ni. Masalah yang berlaku pada mereka, sebahagian besar mereka ni berada di Sabah dan sebahagian besar mereka itulah berada di Semenanjung. Ramai yang berada di Semenanjung terdiri daripada masyarakat seperti Bajau, Suluk dan ada yang dekat sini kumpulan Campar. Mereka suka tak suka, mereka dah berada di sini. Jadi, bila mereka berada di sini, terdapat krisis-krisis. Dua krisis utama. Krisis utamanya adalah krisis kemanusiaan. Apabila anak-anak mereka ni tidak dapat belajar di sekolah. Jadi, mereka ni menjadi manusia yang kurang adab dan kurang beretika. Dan berada di Malaysia. Kalau kurang adab dan kurang beretika ada di luar ni tak apa. Dan ada di Malaysia. Dan kita rakyat tempatan tak senang dengan sedikit daripada etika-etika mereka yang tak sama dengan kita. Perbezaan orang Rohingya dengan orang di Sabah ni, majoriti daripada stateless ini telah berasimilasi dengan orang tempatan. Ramai, majoriti, saya boleh katakan majoriti daripada masyarakat tempatan yang berada di Sabah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan stateless. Mungkin dia tak kahwin dengan stateless lah, tapi adik dia seorang kahwin dengan stateless. Dia telah berasimilasi. Menyebabkan stateless dengan orang tempatan ni sudah dah bercampur-campur. Bertambahlah masalah. Maknanya warga negara kahwin dengan stateless. Anak jadi stateless. Jadi ramai yang berada di Sabah ni, mereka stateless di mana bapa mereka ni orang tempatan. Sebab itulah desakan yang meminta MHO memperjuangkan isu stateless ni, sebenarnya majoriti yang meminta MHO untuk memperjuangkan ini bukanlah warga stateless. Warga negara Malaysia yang mana mereka terkahwin dengan masyarakat stateless yang meminta kita untuk mencari kerana dia telah melibatkan ahli keluarga mereka.
Jadi status semasa polisi yang ada sekarang ni swept behind the carpet. Apabila MHO memberikan desakan yang begitu kuat pada tahun 2022 mengumumkan untuk mengeluarkan kad warga asing kepada masyarakat stateless di Semenanjung. Diikuti pula oleh Kerajaan Sabah untuk mengeluarkan kad pendataan digital pada tahun 2023 kepada masyarakat stateless yang diumumkan oleh Timbalan Ketua Menteri sendiri, iaitu Datuk Seri Jeffrey Ketingan. Malangnya, daripada 2023 sehingga 2026, benda itu tidak dilaksanakan. Jadi apa yang MHO nak bawa sebelum ini? Sebelum ini, masalah stateless ini diuruskan oleh kerajaan negeri melalui Jabatan Imigresen Malaysia. Saya melihat, sekiranya nak diselesaikan melalui kerajaan negeri, amat sukar. Akan ada tekanan-tekanan daripada pihak tertentu yang tidak berpuas hati. Termasuk yang kita buat video ni pun, ada pihak yang tak puas hati nanti. Tetapi, perkara itu perlu dibuat di peringkat Kerajaan Persekutuan. Kerana kuasa JPN berada di bawah Kerajaan Persekutuan. Sebenarnya saya nak berkongsikan, individu yang tidak ada warga negara ni perlu didokumenkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kenapa? Di Malaysia, kita ada 3 jenis kad yang dikeluarkan oleh JPN. Ni dia mempunyai peraturan-peraturan dia lah, perundangan-perundangan dia lah. IC hijau, polisi semasa IC hijau adalah mereka yang lahir di Malaysia tetapi tidak mempunyai maklumat mengenai identiti ibu dan bapa. Ini stateless lah sebenarnya. Sebenarnya stateless. Sebenarnya IC hijau ni diwujudkan untuk stateless. Tetapi disebabkan garis panduan IC hijau ni terlalu ketat. Kalau ada maklumat ibu, maklumat bapa, tak boleh mohon IC hijau. Ditolak. Menyebabkan ramai di kalangan stateless yang ada, mereka tak dapat nak accommodate requirement yang ada oleh IC hijau. Sebab itulah polisi MHO ataupun usaha MHO, perjuangan MHO adalah minta kepada kerajaan, terutama JPN, untuk melonggarkan syarat ni supaya stateless yang telah lepas semua saringan, lepas saringan keselamatan, lepas saringan immigration, lepas saringan jenayah, lepas saringan special branch, semua dah saring, dah tak ada lagi nak saring, nak tunggu apa lagi? Bagilah dia satu identiti yang dipanggil MyKAS. Jadi saya nak menyeru kepada semua masyarakat stateless untuk menghubungi kami di MHO untuk kami merekodkan anda dan supaya kami membawa suara anda untuk memperjuangkan masyarakat stateless ini supaya dia berikan satu identiti menggunakan saluran undang-undang.